Hari ni kita nak belajar cara nak buat kuih moden matcha strawberry jam cookies. Mula-mula sekali kita kena lembutkan butter sejuk dengan spatula ataupun whisk. Lepas tu masukkan gula icing dan kacau sebati. Masukkan pula esen vanila dan kacau sekejap. Lepas tu masukkan tepung gandum, tepung jagung, serbuk matcha dan susu tepung. Ayak semua bahan kering ke dalam adunan dan kacau sebati. Transfer adunan ke dalam piping bag. Untuk pipe adunan saya gunakan nozzle 195 dari Korea. Masukkan nozzle ke dalam satu piping bag lain. Lepas tu masukkan piping bag yang ada adunan tadi ke dalam. Pipekan adunan ke atas macaron mat. Lepas tu gunakan satu sudu kecil untuk buat lubang di tengah dan pipekan jam strawberry di atas. Dah boleh bakar biskut pada suhu 150 darjah Celsius selama 20 minit. Biarkan biskut sejuk sepenuhnya di atas loyang. Dah siap satu lagi kuih raya moden, matcha strawberry jam cookies. Cookies ni unik dan mewah sebab ada gabungan rasa matcha yang tak terlalu pahit dan jam strawberry yang manis masam. Peminat-peminat matcha memang wajib cuba resepi ni. Selamat mencuba!